Okey, Alhamdulillah selesai juga kita mesin rupuk pada hari ini, hari Sabtu 15 November 2025 dah. Tadi kita start pukul 8 pagi sehinggalah lo ni pukul 1 tengah hari. Alhamdulillah selesai juga kita mesin rupuk dah. Jadi kita boleh tengok suasana rumah dia selepas kita mesin. Kita siap sapu buat stopok-stopok deh supaya owner dia senang nak bakar nanti. Okey, kita baru nampak ada lokal rupanya situ. Jadi kita pusing lek belakang kawasan rumah sikit. Kita nak tengok suasana dia, kejadian dia lagu mana dah. Kita siap topok-topok siap. Dan kita boleh tengok ada tapuk rebel air sini. Tadi kita mesin guna mata besi, bunyi ting tang tu be api. Rupanya ada seming rupanya. Kita boleh tengok tepi rumah dia pun kita mesin habis. Jadi selamatlah sikit nampaknya. Kita boleh tengok belakang siap nampak tanah lagi. Rupuk dia ni bukan rupuk biasa, sebabnya rupuk dia ni macam rupuk jala-jala gitu. Jadi kita tarik-tarik akar dia tu terus nampak tanah dah. Memang payahlah kalau kita buat sorang. Tapi alhamdulillah berjaya juga dah. Alik kiri kita tu kita tak boleh nak mesin lah, sebabnya ada kayu. Okey, jadi kita pergi depan baliklah. Selesai sudah jok kita pada hari ini. Alhamdulillah.